Selamat datang ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras untuk hari perlawanan saingan Liga Super Malaysia musim 2025-2026 dengan pusingan kedua untuk saingan Liga Super ini, menyaksikan pertembungan kali kedua juga membabitkan Kuala Lumpur City berdepan dengan Melaka, di mana ada kemenangan 3-0 tempoh hari yang dicatatkan. Tinggi di situ kedudukan Quincy Kamarat. Dan kalau kali Foucault, lambungan ke sebelah kiri, tepat antaranya untuk Victor Ruiz, arkitek utama untuk Kuala Lumpur City ini. Oh, bijak antaran ini, satu antaran semula untuk Paulo Josue, dan rembatan deras yang dilepaskan oleh Gomez tidak mencukupi. Datang sekali lagi dengan satu antaran yang cukup berbahaya dan tindakan yang tepat daripada Sam Somerville. Dengan Manager Gomez, Josue untuk Victor Ruiz. Licik gerakannya Victor Ruiz, hampir-hampir Paulo Josue cuba untuk menghukum terus, dan kini Safawi Rashid. Kamal Azizi jadi dihalang oleh Azim Rezovic, sekali lagi menghulurkan segala-galanya untuk menafikan serangan bertali arus yang dilakukan oleh Kuala Lumpur City. Lihat kepada gerakan ini disusuli dengan antaran lintang yang mahu dilakukan oleh Kamal Azizi. Dan kiri antaran sepakan penjuru yang dilakukannya. Terus dikeluarkan situ, dan kini ada pergerakan bebas untuk Victor Ruiz. Dengan satu percubaan terus yang dilakukannya, kerana beliau memiliki ruang dan masa untuk membawa ke depan. Namun tindakan yang lebih awal mahu dilakukan oleh pemain ini. Mencuba dari jarak jauh untuk menewaskan Sam Somerville. Namun itu bukanlah keputusan tepat. Ryan Lambert untuk Kamal semula. Lambert, Ruiz, antaran bijak untuk Kamal Azizi, terus mencuba, dan ia tidak pernah salah. Kerana Kamal Azizi menerjemahkan percubaan tersebut ke dalam bentuk jaringan. Ia mungkin bukanlah datang daripada pemain yang diharapkan untuk mencipta jaringan, namun lihat kepada pergerakan ini, antara lolos yang cukup bijak, dan Kamal Azizi membuktikan bahawa beliau juga memiliki ketajaman dari segi penyudah. Dari Simon Limbo dikeluarkan oleh Korkala Rusea. Datang sekali lagi Syarif Fikri, Syamsaldin, Tino Kamesic, ditepis keluar oleh Quincy Kamarat. Lihat kepada cara beliau untuk mendapatkan ruang tersebut. Sambil itu, ini adalah lencongan yang dilakukan. Antaran yang cukup tepat untuk mendapatkan Arun Kumar. Antaran peluang untuk Syed Rashid, namun dia dipersia-siakan pula. Namun ini adalah satu serangan yang cukup kemas daripada Melaka. Syed Rashid menghulurkan kaki kirinya. Oh, Faiz Mazlan. Jadi Faiz pula, satu pusingan daripada Syed Rashid. Antara dan peluang itu disudahkan oleh Pak Wangil. Dalam balutan yang mungkin menutup sedikit penglihatannya, namun itu tidak menghalangnya untuk mencarikan gol penyawaan. Selepas satu antaran lintang yang cukup berkualiti datangnya daripada Syed Rashid, berjaya melepasi kawalan. Trolevin dengan clearance.
Victor Ruiz berjaya untuk mengelakkan dirinya. Dan kini Safawi Rashid, mungkin ada peluang untuk Safawi Rashid. Dan Supawi untuk jaringan kemenangan di Ceras. Dengan satu serangan kilat yang akhirnya memerangkap pertahanan Melaka. Dan Supawi muncul sekali lagi, penjaring terbanyak untuk Kuala Lumpur City ini. Dan terus menambah koleksi jaringan pada musim ini. Cari tiupan whistle panjang dari Faizin Ismail. Kerukan yang berubah. Sepantas kilat, sepantas itu jugalah jaringan tersebut berlaku. Dikala Melaka cuba mempertahankan sekurang-kurangnya satu mata hasil satu jaringan yang dihasilkan sebentar tadi. Jaringan penyamaan menerusi Park Wang Il, namun berpunca daripada satu serangan kilat. Ia bagaikan merentap terus keampuhan pertahanan Melaka dengan lorongan yang cukup berkualiti daripada Victor Ruiz yang saya sifatkan juga sebagai pemain terbaik perlawanan ini dengan 2 bantuan jaringan. Dan Safawi Rashid, penjaring terbanyak untuk Kuala Lumpur City pada malam ini atau pada musim ini, terus mempamerkan ketajamannya. Jadi taman aksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. 2 jaringan menerusi Kamal Azizi dan juga Safawi Rashid memberikan kemenangan untuk Kuala Lumpur City 2, Melaka 1.